Ya, kita sedia maklum Malaysia dalam sejarahnya konsisten mengisytiharkan pendirian berkecuali dan bebas sejak era Perdana Menteri almarhum Tun Razak dahulu. Namun mutakhir ini dalam laporan beberapa badan antarabangsa yang menunjukkan negara-negara sederhana kita seperti Malaysia semakin terdedah kepada tekanan ekonomi dan keselamatan oleh kuasa besar, khususnya Amerika dan China ini, sama ada melalui instrumen perdagangan, teknologi ataupun keselamatan rangkaian makanan ini. Termasuk juga laporan beberapa badan ekonomi, termasuk yang disebut oleh Third World Network, TWN, dan Institute for Democracy and Economic Affairs memberi amaran bahawa perjanjian perdagangan timur balik Malaysia Amerika Syarikat ART ini berpotensi menghadkan ruang polisi domestik, khususnya dalam aspek subsidi, perolehan kerajaan, kawalan strategik, sektor sensitif dan dasar berkecuali Malaysia. Jadi soalan saya, Yang Amat Perdana Menteri, bolehkah Yang Amat Menteri menyatakan secara konkret apakah jaminan bahawa ART ini tidak menjejaskan hak kedaulatan Malaysia untuk mengubah dasar ekonomi dan termasuk keterjaminan makanan itu sendiri dan benar-benar berfungsi melindungi kepentingan negara kita yang bebas dalam perdagangan ketika ini. Dan soalan saya yang kedua, adakah kerajaan sudah pun menghantar pemberitahuan bertulis seperti yang dinyatakan dalam kenyataan Jabatan Peguam Negara pada 3 November 2025 yang lalu berkaitan dengan ART ini dengan Amerika Syarikat. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Sik. Apakah negara ini terdedah dengan tekanan? Memang benar. Negara kita tidak terkecuali terdedah. Apakah strategi jawapannya? Kita perkukuhkan kerjasama rantau dalam ASEAN seperti mana kita lakukan baru-baru ini dalam sidang ASEAN di mana kita ada kesepakatan dalam isu-isu dasar. Kemudian kita juga lakukan jaringan sama ada Malaysia, EU dan juga ASEAN EU. Kemudian kita tingkatkan juga hubungan dan perjanjian dengan negara-negara lain, termasuk yang baru-baru ini Brazil, Afrika Selatan, selain dengan negara China, Australia, India dan lain-lain. Jadi bagaimana kita dapat menyelamatkan negara kita dari tekanan yang keterlaluan ialah dengan menguatkan hubungan antarabangsa dan mengekalkan hubungan dengan diplomasi yang lebih bijaksana. Maknanya tidak mengambil sikap permusuhan tetapi tahu batasnya. Dan ini terkait dengan apa yang Muhammad Sik bangkitkan tentang kebimbangan tentang ART. Saya telah jelaskan dan Menteri MITI sebelum jelaskan, ada saya tak salah saya dimaklum oleh Menteri MITI 35 soalan mengenai ART yang akan dijelaskan oleh Menteri. Tetapi saya ingin beri jaminan bahawa peruntukan itu ya seperti mana kita ada perjanjian awal, dia belum dimuktamadkan kerana dia masih memberi ruang untuk jawab balas dan belum ada jadual tamat jawab balas itu. Jadi penguatkuasaannya itu belum berlaku. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang akan juga dikupas oleh menteri yang berkenaan, itu akan dijelaskan apakah apa-apa usul pembaikan atau penyesuaian atau penjelasan. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, umpamanya ada jaminan dalam perbincangan itu. Clause 72 bermaksud begini. Kita ada nota. Ya, itu jaminan daripada USTR, United States Trade Representative dengan menteri. Tapi kita fikirkan sekarang cukup, tetapi lebih baik kalau jaminan itu tertulis. Itu hal-hal yang sedang dilakukan sebelum kita muktamadkan. Baik, saya jemput Muar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Di peringkat antarabangsa, Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat lantang mempertahankan dan membela hak rakyat Gaza dan Palestin. Kini dunia masuk ke fasa pemulihan semula ataupun pembangunan semula di Gaza. Baru-baru ini Presiden Trump ada menubuhkan The Peace Committee yang disertai oleh banyak negara Timur Tengah seperti Turki, UAE, Saudi dan negara Eropah seperti UK dan yang lain. Baru diumumkan semalam dan pada pagi ini, Singapura turut dijemput untuk memainkan peranan dalam Peace Committee ini. Persoalan saya, apakah pandangan Malaysia dan pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan penyertaan Malaysia atau kemungkinan penyertaan Malaysia dalam Peace
komiti ini supaya kita dapat memainkan peranan dalam pembangunan semula Gaza dan Palestin. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Muar. Kita tentunya ikuti dari dekat tentang susulan daripada Presiden Donald Trump Amerika Syarikat tentang Peace Committee. Pada dasarnya kita sokong langkah-langkah untuk menjamin kedamaian. Tapi kita juga ada beberapa pandangan tentang penumbuhan jawatankuasa begitu dan ahli-ahli yang terlibat. Jadi bangkangan kuat juga, umpamanya kedudukan mantan Perdana Menteri UK, Tony Blair, yang terlibat secara langsung dalam pembantaian dan serangan terhadap Iraq pada satu ketika, dan sikapnya yang dianggap tidak telus dan adil dalam isu Palestin dan Gaza. Ada juga dimasukkan umpamanya penyertaan Perdana Menteri Israel dalam jawatankuasa itu. Banyak pengumuman-pengumuman itu belum disahkan. Jadi kita tentunya ada perhatian, mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini akan meneliti dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya, dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain minta pandangan mereka. Tetapi pada pendapat saya ini bukanlah penyelesaian yang munasabah dan kita fikir adil sehingga kita dapat tahu pertama hentikan serangan. Yang belum berhenti. Perjanjian sudah dimeterai. Tetapi serangan oleh rejim Zionis Israel masih berterusan. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Erdogan 2 minggu yang lalu, isu ini kita bangkitkan dan beberapa langkah kita usulkan, termasuk dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir. Dan sekarang ini ada utusan kita ke Qatar untuk mendapat maklumat dari segi risikan apa yang harus dilakukan bersama. Tetapi yang nyata perdamaian itu walaupun langkah yang baik untuk menekan Israel untuk menghentikan, tetapi masih belum berhasil. Yang keduanya, cadangan ini hanya cadangan nama-nama jawatankuasa, belum dicerakin apakah matlamat mereka. Kerana bagi saya yang pertama yang harus dilakukan ialah hentikan serangan, keduanya berikan laluan untuk ditambah bantuan makanan dan keselesaan hidup mereka. Ada usul umpamanya Presiden Turki memberikan kemudahan pembangunan perumahan yang besar-besaran. Tapi itu dihalang sampai hari ini, dihalang oleh Israel. Jadi maknanya ada perdamaian, makan minum tak terjamin. Jadi sebab itu Malaysia agak berhati-hati sebelum memberikan dukungan terhadap usul ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Tebrau. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin mohon Perdana Menteri Malaysia untuk menjelaskan pendirian Malaysia dalam isu apa yang telah berlaku di Venezuela dan juga hasrat Presiden Trump untuk mengambil Greenland. Dan kedua, baru-baru ini Presiden Trump Amerika Syarikat juga telah mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tarif 25% kepada mana-mana negara yang mempunyai hubungan atau berdagang dengan Iran. Maka saya minta penjelasan daripada Perdana Menteri bagaimana ini adakah ini akan menjejaskan Malaysia dari segi hubungan ataupun perdagangan dengan Iran. Terima kasih. Sila Menteri. Tebrau tanya soalan susah. Kita ini negara sederhana yang punya kekuatan yang juga sangat sederhana. Sebab itu dalam apa-apa tindakan seperti ini, kita ambil kira rundingan dengan teman-teman, negara-negara jiran dan juga negara-negara sahabat. Dalam isu Venezuela, seperti mana sudah boleh baca,
Malaysia adalah di antara negara yang ambil satu pendirian yang paling tegas. Sebagai seorang yang diamanahkan, tentunya saya pun ada kebimbangannya. Bukan soal kebimbangan pribadi, tapi kebimbangan kepada negara. Sebab itu, jalur hubungan dengan Amerika Syarikat itu kita kekalkan, walaupun dipertikai oleh setengah pihak. Tapi pendirian kita umpamanya soal Gaza, termasuk soal Peace Initiative yang komiti sekarang ini, dan Venezuela, satu-satu negara, ya, selain Iran tentunya, yang mengambil satu pendirian yang paling tegas, ya, maknanya tidak bersetuju kerana melanggar prinsip undang-undang antarabangsa dan mendesak Amerika Syarikat supaya bawa balik Presiden Maduro dan isterinya ke Venezuela. Itu kenyataan kita yang agak jelas dan tegas. Apakah ia akan mungkin menimbulkan masalah? Ada. Jadi caranya ialah untuk mengekalkan hubungan baik bukan sahaja dengan Amerika tapi dengan semua dengan negara yang lain. Soal Greenland, kita bersetuju dengan pendirian Eropah dan juga Denmark bahawa berunding, kita tentu hak masing-masing negara berunding, tetapi untuk menakluki mana-mana negara, itu tentunya sebagai negara yang bebas dan berdaulat, kita tidak mungkin bersetuju. Jadi itu juga pendirian kita. Soal perdagangan dengan Iran, sekarang hubungan kita masih kekal dengan Iran. Saya pun 2 kali berhubungan dengan Iran. Ada menteri-menteri juga dikirim ke Iran. Jadi tetapi dalam hal ini semua, kita kena gunakan, saya katakan, kebijaksanaan dalam hubungan antarabangsa. Jangan kita nampak umpamanya terlalu lemah, tetapi jangan kita umpamanya mengambil beberapa tindakan yang mungkin menjejaskan kepentingan negara. Tapi setakat hubungan dengan Iran itu masih kita kekal dan pertahankan hak dan kedaulatan Iran, itu juga prinsip yang kita pertahankan. Tan Sri, mohon tambah satu soalan. Saya mohon, Tan Sri Kutu. Tadi saya memberi 2 soalan, Yang Amat Perdana Menteri, saya sit depan. Tadi soalan ini belum dijawab oleh Yang Amat Perdana Menteri. Soalan saya yang kedua tadi berkaitan dengan perjanjian ERT ini, adakah Malaysia sudah menghantar pemberitahuan bertulis seperti mana yang terkandung dalam kenyataan Jabatan Pokok Negara. Jadi mohon, sangat penting untuk dijawab. Terima kasih Sik. Saya jelaskan tadi, iaitu kita belum sampai ke tarikh yang dimuktamadkan. Ya, dia bila ada perjanjian, kena dia bagi deadline untuk kita muktamadkan. Sekarang ini masih peringkat perundingan, ya. Dan saya dah maklum kepada Menteri MITI dan kita juga hubungi dia beberapa jalur lain untuk mendapatkan penjelasan. Sebab itu saya bagi contoh tadi, umpamanya dengan USTR, jaminan dia itu jaminan bertulis dalam mesyuarat yang dicatat. Tetapi kita berpendapat lebih baik jaminan itu bertulis atau menjadi lampiran kepada perjanjian. Hal-hal itu belum dimuktamadkan. Sebab itu cara yang bertulis itu belum, kerana belum dapat tempoh dia. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat